Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sekarang bersiaran bersama pelajar-pelajar dari Politeknik Muazzam Shah di stesen Microsatelit Planetarium Negara. Jadi kami sekarang sedang menjalankan aktiviti untuk menjejak satelit Jugnu yang kini stesen Microsatelit di Planetarium Negara telah pun berada di dalam footprint satelit tersebut. Dan kita akan cuba berkomunikasi ataupun mendengar sebarang komunikasi daripada satelit Jugnu yang diperhatikan oleh pelajar-pelajar dari Politeknik Muazzam Shah. Jadi kita nantikan sebarang isyarat sekiranya kita boleh perolehi daripada satelit Jugnu yang kini akan melintasi ruang udara atau ruang angkasa di atas stesen Microsatelit di Kuala Lumpur, Planetarium Negara. Jadi kita nantikan sekiranya kita boleh mendengar sebarang panggilan daripada pengguna-pengguna radio amatur di kawasan Asia Tenggara, dan kita cuba berkomunikasi sekiranya boleh, ataupun mungkin komunikasi tidak dapat dijalankan. Kita lihat pada peluang kita pada pagi ini untuk menjejaki satelit tersebut dan berkomunikasi menggunakan teknologi radio amatur di stesen Microsatelit Planetarium Negara. Jadi kalau kita melihat di skrin sekarang ni, satelit kini berada berdekatan dengan Burma ataupun di sekitar Laut Andaman, menghampiri Burma ketika ini, dan akan menuju ke Thailand, yang mana stesen kita berada di bawah footprint satelit tersebut. Dan kita nantikan sekiranya ada sebarang panggilan ataupun komunikasi daripada mana-mana pengguna radio amatur di kawasan Asia Tenggara sehingga ke India dan kawasan Himalaya. Jadi keseluruhan Indonesia pun termasuk di bawah footprint satelit Jugnu pada pagi ini. Lambai orang kampung tanya. Okey, mungkin Encik Badrul Hisham, kita punya pengendali stesen pada pagi ini, boleh membuat sedikit ulasan tentang satelit Jugnu. Okay, terima kasih Cik Zamri. Alright, so as per now, sekarang ni kita cuba tracking satelit Jugnu, iaitu satelit CubeSat milik pelajar universiti di India. Jadi kebiasaannya bila kita cuba satelit tracking ataupun kita cuba jejak satelit ni, kita akan dapat kopi ataupun dapat mendengar signal Morse code. Jadi Morse code tu kita kadang-kadang dengar dalam bunyi tone beep 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 macam tu. Jadi buat sehingga ini saya tak pasti sama ada mungkin satelit ini dah end of lifetime, sebab yang sebelum ni kita ada kopi terus kita dapat dengar SRM set dan mesti boleh. Tapi kita cuba juga sebab kita masih ada lagi dalam julat range signal, kita akan cuba dapatkan juga signal tersebut. Okay, kita cuba tanya dekat student. Ada soalan nak ditanya tak berkenaan dengan radio amatur? Ada soalan? Tak ada soalan.
Satelit Juno kini berada di atas Thailand, bertentangan juga dengan semenanjung Malaysia dan akan menuju ke bahagian atas Sabah dan juga Filipina selepas ini. Namun kita masih belum mendapat sebarang signal ataupun mungkin kalau ada panggilan daripada mana-mana pengguna radio amatur di Asia Tenggara ini. Kita masih nantikan lagi. Ada apa soalan? Yes. Okey, bulat ni, kawasan bulat ni ialah footprint di mana satelit boleh mendengar sebarang panggilan ataupun dia boleh berkomunikasi. Di kawasan di luar daripada bulatan ni tidak dapat berkomunikasi. Jadi stesen kita berada di semenanjung Malaysia. Sepatutnya sekarang berada di tengah-tengah footprint satelit Juno. Namun masih belum kita dengar sebarang signal daripada satelit tersebut. Okay, ada persoalan lain lagi? Okey, kita telah dengar isyarat Morse code daripada Juno sebenarnya. Ya. Jadi anda semua dengar isyarat Morse code dari Juno. Isyaratnya agak lemah. Namun stesen ini berjaya mendapatkan signal daripada satelit Juno pada pagi ini. Dan kini berada di lautan China Selatan. Satelit Juno di lautan China Selatan, di laut China Selatan dan menuju ke Sabah nampaknya. Kita berjaya tetapi signal agak lemah yang kita terima pada pagi ini. Yang berkemungkinan satelit menghampiri akhir hayatnya. Satelit kini berada di atas pantai berdekatan Sabah ataupun pantai di Sabah di menghampiri pantai barat di Sabah dan semakin jauh meninggalkan stesen microsatelit di Belanjan Negara. Kalau ada persoalan? Yes. Ada. Set PC. Yang ini license ni. Kalau yang free kita ada macam contohnya Omicron. Banyak lah. Untuk Mac, kalau siapa Mac user kita ada Mac background tu kita bayar. Jadi saya kira Politeknik Muazzam sudah boleh menjalankan aktiviti ini dengan software yang kita boleh download dan juga peralatan radio untuk mendengar. Tapi Muazzam mungkin handheld menggunakan tangan. Okey, satelit telah merentasi Sabah dan sekarang menuju ke selatan Filipina. Dan ia semakin jauh meninggalkan stesen microsatelit di Belanjan Negara. Dia very big lah sebab kita tadi 40 degree dia very big.
Jadi peluang semakin nipis untuk kita mendengar lagi sebarang isyarat dari Joglo. Yes. Kalau kita sama-sama boleh tengok kat luar, tadi yang di set Jadi pada ketika ini antena di atas bumbung bangunan ini sedang mengikuti atau menjejak satelit Joglo. Jadi ianya dilakukan secara automatik, dikawal oleh perisian yang ada di komputer ini. Kini berada di Laut Sulu dan menghampiri Sulawesi dan akan ke Papua New Guinea selepas ini. So frekuensi dia syariah. dia boleh baca dah punya downlink lah. Okey, stesen microsatellite semakin berada di pinggir footprint sebelah barat sekarang ni. Jadi kita mungkin akan kehilangan signal ataupun isyarat dari Joglo. Dan satelit semakin rendah di ufuk sebelah timur sekarang ni, kerana stesen kita berada semakin hampir dengan pinggir footprint di sebelah barat. Maknanya satelit semakin meninggalkan stesen ini. Semakin menghampiri Papua New Guinea sekarang ini. Dan kawasan yang diliputi termasuklah bahagian utara dan tengah Australia sehinggalah ke sebahagian tanah besar China. Dan keseluruhan negara Filipina serta Papua New Guinea dan separuh daripada Sumatera dan juga sebahagian daripada semenanjung Malaysia pada ketika ini. Nampaknya semakin rendah satelit di ufuk kita dan stesen semakin saya kira sudah hampir terkeluar daripada footprint satelit Joglo. Okey, nampaknya itu saja dan sila beri tepukan kepada senior kita. Inilah senior anda yang telah berjaya mendapatkan signal walaupun lemah, tapi kita berjaya mendapatkannya pada hari ini. Anyway, tahniah dan harap Politeknik dapat teruskan aktiviti ini di Politeknik. IIS semua kat sini juga lah. Yes, kita guna software ini juga. Setup ni semua. IIS yang menarik tu. Dan sesi ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan angkasawan di International Space Station. Jadi semua angkasawan yang pernah dihubungi ada di sini gambarnya. Harap kita dapat bekerjasama lagi lah untuk International Space Station contact. Okey, sekian itu sahaja sehingga kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih. Kameraman. Jadi hati mana?